Surabaya lah. Korang teman saya ke? Saya tengah cuci kereta. Tak habis lah yang jual diri ni. Tolong jangan jual diri dalam ni. Cantik sangat. Itu kereta guys. Sumpah kereta saya kotor gila. Dia kotor yang gila. Penat weh. Saya baru balik daripada Melaka tau weh. Cantiknya masih. Ganas. Bukan cuci tu basuh. Ya ke? Ganas ke? Tak kot. Tak keluar dengan kawan lelaki hari tu ke? Tak. Ada pergi Melaka. Pergi teman kawan saya. Dia nak makan telur ikan apa tadi? Tak ingat weh. Macam mana awak maintain rambut tak? Ya aku stres lah yang nak sedap-sedap. Yang nak sedap-sedap ni macam gampang tu. Ikan telur mayung. Yes, telur ikan mayung. Ellie ya saya. Saya baru lepas hantar kawan saya balik. Hantar teman papa saya kerja dah 2 hari. Jadi hari besok adik saya sekolah. Jadi mak saya kena balik. Jadi saya sebagai anak yang baik babe, hantar mak balik tau daripada Melaka. Jadi saya boleh hantar kawan saya juga. Tak beli JB dah ke? Hari tu saya dah balik JB. Saya baru je balik. Dah buka press dah. Dah. Kat mana tu? Dekat KL ke? You dekat KL. Wow, zek tau babe. Cantik lah without braces ya ke? Dah macam buat Grab. Lebih kurang lah. Suka rambut saya tak tahu jadi apa dah. Dah dinner ke? Dah. Ish. Dah gain weight ke babe? Belum, saya masih kurus tau babe. Saya nak kena pergi gym. Nak kena jaga apa? Jaga diet whatsoever. Laju sangat bawa kereta. Tolong ayah kerja apa? Apa je tengok je tu. Kat Melaka ke biar dah balik dah. Saya pergi Melaka kejap je. Pergi makan, ambil mak saya. Hantar mak saya balik rumah mak saya. Lepas tu hantar kawan saya. Lepas tu baru saya balik. Tapi ni saya singgah car wash. Cuci kereta sebab kereta kotor. Dah kahwin belum? I saw you. Faham tak tengok gambar macam tu? Ada boyfriend belum? Kak makin cantik, terima kasih. Last week kot, dekat mana? Kalau tempat yang bukan-bukan jangan bagi tahu. TTDI. Tak ingat. Pakai retainer. Tak. Makan. TTDI makan apa? Kat mana tu? Saya dekat bawah rumah tengah cuci kereta. Saya tengah cuci kereta saya. Tanya nak water jet ke, package. Tak nak tau babe.
cuci biasa je. Sementara tengah cuci kereta ni, korang temanlah saya borak-borak tu. Sebab sorang-sorang. Macam ilusi. Sebab saya baru balik. Flipless juga. Dengan ada flipless juga. Faham? Jom genting. Malas babe. Tempat best. Umur saya 24. Kawan 24 jam ke je. Bye-bye. Healing ke lebih kurang. Penat weh. Penat bawa kereta. Kenapa bila penat bawa kereta yang penat tangan sini? See you at betul. I 18. Tak ada boyfriend. Kalau tak boleh tolong basuh kereta. Betul juga. Dia nak balik Sendayan. Baru lepas balik Sendayan. Bawa kurang sadar kot. Idea. Kalau sadar bawa kereta tak penat. I'm going to KL. Tak boleh sebut lah. Takut kena ni atau kena ban. Sebab cakap umur kecil. KL kat mana? Biarlah rahsia babe. Biarlah rahsia. Ellie makin cantik dia. Kalau saya tak bagi tahu umur kan tu rahsia. Kalau saya tak bagi tahu umur kan tu rahsia. Dia. Saya dah berumur dia. Baby saya sedang dicuci. Dia mix no, penat. Sebab tak ada orang yang drive kan. Ya weh. Semenjak ada kereta ni, kita kena bawa kereta sendiri. Faham tak? Passenger tau babe. Faham tak? Padahal saya dah biasa duduk kat sebelah je babe. Bila dah ada kereta, saya lah yang kena ambil kawan-kawan saya. Saya kalau nak keluar, saya kena ambil kawan-kawan saya kat rumah diorang. Nak kena hantar. Bila dah ada kereta, penat babe. Saya rasa saya nak kena. Tapi biasalah, kita single kan. Kalau ada boyfriend, mesti boyfriend yang bawakan kereta. Tak kerja ke esok? Tak. Kerja saya fleksibel. Bila-bila masuk je babe. Naik Grab. Bahayalah sekarang. Malam-malam naik Grab. Saya dah ngantuk. Tapi sakit mata weh. Tengok kereta kotor betul. Rupa driver dia. Kalau ada kereta ramai kawan kan? Kalau ada kereta ramai kawan kan? Kita tak. Tak ada, kawan tak ramai pun. Bila buka berasa Sally? Hari tu. Dah seminggu lebih juga. Ada komitmen baru lah, ada kereta. Macam tak nak. Hai orang Perling, hai. Saya boleh tolong drive kan? Tak apa. Ellie pakai bini ke? Tak. Kotor-kotor sikit gigi biasalah babe. Baru kat braces kan. Kalau bini putih betul babe. Ni sumpah rambut saya. Ellie memang nak kena buka ke? Saya memang buka. Belum boleh buka lagi. Flashy X, yes. Flashy X. Coming to Singapore soon, insyaAllah. Coming to Singapore soon.
tak S70. Okey sangat. Laju tau babe, mau cakap. Saya nak kena korang kalau nak bawa kereta masuk Singapura, kita nak kena. Lepas tu nak tanya, kalau nak register kereta, tinted tak apa ke gelap? Kejap je kau tengok weh tinted kereta aku. Mak syakat tak babe? Lepas tu kena beli insurans. Insurans apa? Saya kan insurans apa lagi? Berapa banyak insurans nak kena beli? Aduh, nak tengok pakai topi. Tahu-tahu JB, tahu-tahu balik. Fine. Yo. Lepas naik kereta boleh tak? Tak boleh. Insurans tin. Nak tukar nombor plate ke? Nak tukar nombor plate? Mana ada? Saya dah tukar tau. Penat lah weh. Tadi kawan saya ajak pergi Penang, tapi macam bapak jauh. Tahun depan 25 diam. Umur bukan segalanya dia. Tapi saya tak tahu kenapa tahun ni saya banyak kenal dengan lelaki yang 23. Yang macam bawah saya setahun. Tak setahun, 2 tahun. Ilusi tau weh. Aku macam dah tua sangat ke? Ha? Vacuum. Adik you comel lah, terima kasih. Tahun depan dah kahwin. Belum. Tak ada jodoh. Jodoh saya tak sampai lagi. Tang je semua saya jumpa. Macam bin. Jodoh you pun dah vacuum. Tak nak mop sekali ke dalam kereta. Buang. Kalau mop dalam kereta beragak tau babe. Nak mop dalam kereta. Mungkin jodoh dekat JB kot. Dia tu lambat ke KL you kau. Tapi saya nak kena balik Singapura ni. Ada kenduri talil. Moyang saya meninggal. Sebab buka braces kot. Ya babe. Jangan kahwin lagi tau. Enjoy your life betul. Saya nak yang tu lah tu. Enjoy my life dulu. Enjoy life dulu. Ada rumah, ada kereta, ada kerjaya, ada duit. Oh. Nantilah saya tanya ChatGPT. Apa nak buat. Lepas tu nak kena ambil yang kad tu dekat Johor kan. Dia susah ke senang? Susah ke senang? Apa yang meja ni gerak-gerak ni? Nak bawa kereta masuk Singapura? Ya, senang sikit. Buat online je. Lepas tu apa rambut saya serabai ni? Arrival kat semua. Ya, auto pass ke? Ya. Yang tu kena pergi ambil kan?
Apa yang aku ni macam bosan sangat ni? Sorry. Bosan. Besar terus hidung. Sehat ke? Sehat, Alhamdulillah. Bayi ni tengok aku. Lucy ke dia? Saya tak tahu kenapa bekerja ni tengok saya, nampak? Ilusi tak, babe? Ilusi. Tak tahu tak, babe? Tak tahu. Dia scary. Ilusi tak, babe? Ilusi. Saya nombor kat dashboard nanti. Ilusi tak, babe? Lu basuh bersih-bersih tak, babe? Basuh bersih-bersih. Dia Pak bontot lah. Maaf cakap tak, babe? Pak bontot. Asap. Cantik sebab tu dia tengok. Ilusi tak, babe? Lama lagi kan? Saya tak pernah cuci kereta saya tunggu. Selalunya saya lepak. Tapi kat Padang Afi tu mahal. Cuci kereta RM60 tak boleh kak. Aku lain ni random. Pagi-pagi cuci kereta. Dan saya baru balik. Kan saya pergi Melaka. Lepas tu pergi Seremban. Baguslah dia buka sampai kat bonet-bonet. Cakap dia tolong vacuum bonet sekali. Sebab tak bonet pun kotor. Sebab banyak kasut. Kereta saya dah nak dekat 6,000. Apa benda tu? Mileage nak dekat 6,000 dah, babe. Berapa cuci luar dalam tu tak tahu kat sini. Saya first time cuci kat sini. Aku dengan pergi beli apa dia nama dia. Dia bawa keluar pas semua barang-barang dalam kereta. Dia bawa keluar, babe. Saya beli pok mat tau, babe. Maaf cakap. Kat bonet aku sumpah banyak kereta pula. Banyak kasut tau, babe. Baru sebulan tadi. Sebulan mileage dah 6,000. Kau rasa? Sebulan mileage banyak berjalan tau, babe. Best tak pakai saya. Sebab best lah saya dah mileage 6,000, babe. Sebab berjalan juga. Sebab saya jenis yang random. Dia macam tiba-tiba rasa nak pergi Penang, tiba-tiba rasa nak pergi sana, tiba-tiba rasa nak pergi sini. Saya jenis yang tiba-tiba, babe. Macam tadi, tiba-tiba tau sampai Melaka. Dia nak pergi balik lagi. Dalam masa terdekat ni tau, babe. Saya nak kena push saya punya subscribe. Jadi saya kena holiday. Sebab kalau pergi holiday, ya Allah, subscribe aku banyak betul. Seronok ada kereta sendiri. Healing seorang-seorang pun on. See you. Aduh, getah rambut dalam kereta lah, babe. Macam ni. Rambut dalam kereta. Pegang je lah macam ni.
Pegang sebab getar rambut kat dalam kereta. Dah siap ke belum Saya macam lama minta buy tu hantar yang getar rambut. Okey ke? Agak-agak berapa ringgit babe? Pernah saya cuci kereta kat sini je. Saya sekarang dekat mana? Dekat Suruh bandel buat lesen kereta. Kenapa? Dia tak ada lesen ke? So sebagai kawan pun saya tak tahu dah babe. RM50 kot agak-agak. Ya ke? Cantiknya UV dia masih Tapi saya dah serabai sebab keluar daripada pukul berapa babe? Sekarang dah tengah malam. Dia tak lepas. Apa? Boyfriend tak ajak keluar ke? Saya tak ada boyfriend. Ya ke? Korang kalau chat kita tu calar sikit je tau. Dia macam ada tumpuk putih sebab kena batu. Macam mana nak hilangkan Dia macam ada geseran. Dia tak adalah geseran. Dia macam tumpuk kecil sikit. Ada warna putih. Kiranya saya punya cat dah kena batu. Nak kena buat apa? Polish. Jadi ke kalau buat polish? Kalau polish jadi ke? Oh ya? Dia bukan, dia yang dah nampak putih tau. Kereta saya hitam, lepas tu dia dah nampak putih. Oh ya? Lepas polish saya ingat saya nak pasang yang tu. Polish mahal, tak payah. Yang penting kereta saya cantik. Saya lah OCD. Nampak ada calar sikit aku nak nangis. Beli pen tak nak aku. Sebab saya nak wrap kereta rasa macam terlalu awal sangat. Baru sebulan. Babe. Macam nak wrap kereta macam sayang. Sebab warna hitam nampak premium. Sayang nak wrap lagi je. Tapi dah ada calar. Sebab kena batu kat highway. Waktu tu baru 3 hari keluar kereta tau. Dah calar tu. Kena batu. Bangang ni batu. Polis boleh hilang. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana. Dia luka tau. Kesian. Kesian bubu saya. Nama dia Baby Boo. Okey tak, nama dia Baby Boo. Jadi saya panggil kereta saya Bubu. Dia berapa ni? Bubu kena PPF lah. Oh yeah. Nanti saya bawa Bubu pergi buat PPF. Baik baby, kau ajar. PPF keras juga ke? Tak apa. Tip dia. Kena polis Bubu dulu. Okay. Polis berapa Polis mahal tak? Mungkin mau gimana tu. Nak balik tapi cuci kereta dulu. Sebab kereta kotor babe. Bila you lalu highway 100 je. Okay bukti. Okay 100 okey lah.
kat lampu depan, kat bonet, semua. Macam nak hujan je, babe. Esok kan dia bangun pagi, kena awal. Baguslah bangunlah awal. Ilusi tau. Lepas saya datang, banyak kereta nak cuci. Lepas saya datang, ada kereta ni, kereta belakang nampak banyak. Lepas saya datang. Siap, babe. Ada QR tak, bos? Sekejap ya, guys.